tanggal 18 April 1966, lahirlah puteri keempat daripada 6 adik-beradik hasil perkongsian hidup pasangan Mat Ali bin Muhammad Taha dan Zawiyah binti Shu'aib di Lurah Bilut, Pahang. Nur Azikin binti Mat Ali. Beliau membesar dalam suasana kampung yang penuh nilai dan kasih sayang. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Felda Lurah Bilut, seterusnya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Lurah Bilut dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bentuk. Langkahnya tidak terhenti di situ. Beliau meneruskan usaha menimba kemahiran di Pusat Latihan Terolak di Negeri Perak di dalam bidang jahitan dan kraft tangan. Kemudian melangkah lebih jauh ke Institut Teknologi Negeri di daerah Seremban dalam bidang Architectural Drafting. Pada tahun 1989, beliau memulakan kerjaya di sebuah kilang elektronik di negeri Johor. Namun takdir hidupnya membawa beliau ke jalan yang lebih bermakna. Pada 5 Ogos 1990, beliau mendirikan rumah tangga bersama seorang jejaka bernama Basri bin Bakar dan telah mendapat 4 cahaya mata, seorang putera dan 3 puteri. Dan dari sinilah bermula sebuah perjalanan penuh tanggungjawab, pengorbanan dan kasih sayang. Minat dan jiwa pendidik yang mendalam membawa beliau ke dunia pendidikan. Bermula pada tahun 1993, beliau mencurahkan bakti di Sekolah Menengah Agama Al-Arabiah di Lurah Bilut selama lebih kurang 10 tahun. Kemudian beliau mengajar pula di Kafah Sayyidatina Aisyah Abim di daerah Bentong. Beliau mendidik anak-anak ini dengan penuh sabar dan ikhlas. Perjalanan sebagai pendidik diteruskan apabila ditawarkan sebagai guru sandaran tidak terlatih JSTT di Sekolah Kebangsaan Felda Mempaga 1 bermula dari tahun 2005. Benarlah, rezeki tidak pernah salah alamat. Dengan semangat yang tidak pernah luntur, beliau menyahut cabaran mengikuti kursus dalam cuti di IPJM Kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai. Beliau mengambil jurusan major pengajian Melayu dan minor pendidikan jasmani dan pendidikan Islam. Beliau sangat aktif ketika di IPG dan akhirnya berjaya memperoleh diploma pendidikan pada tahun 2011. Dan akhirnya pada tahun 2012, beliau telah disahkan dalam jawatan ketika masih lagi berkhidmat di SK Felda Mempaga 1. Namun perjuangan menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Beliau ditawarkan pula untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di OUM Cawangan, Kuantan secara PJJ bermula dari tahun 2012. Beliau mengambil jurusan Bahasa Melayu dengan minor Pendidikan Kesihatan dan Bahasa Arab. Beliau berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2015 dengan cemerlang. Beliau terus berkhidmat dengan penuh dedikasi di SK Felda Mempaga 1 sehingga tahun 2015. Kemudian beliau bertukar pula ke SK Felda Lurah Bilut dari tahun 2016 hingga tahun 2023 dan akhirnya menabur bakti pula di SK Felda Mempaga 2 sehingga tahun 2026, iaitu merupakan sekolah terakhir dalam sejarah perkhidmatannya. Setiap langkahnya dipenuhi kesabaran, kecekalan dan kasih kepada anak didik. Kini tibalah masa untuk melabuhkan tirai perkhidmatan setelah sekian lama menabur jasa dan bakti. Segala pengorbanan, segala usaha dan segala kenangan akan terus terpahat dalam ingatan. Terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan, atas setiap didikan yang penuh makna. Jasamu akan sentiasa dikenang dan legasimu akan terus hidup dalam setiap jiwa yang pernah disentuh. Selamat bersara, Puan Nur Azikin binti Mat Ali.